Aku mak aku dengan bini aku minta apa? Nasi komok. Oh, depa kalau ada perpian kok. Kat sana. Lepas tu dekat Smetan ni ada nasi komok. Tak tahulah padu ke tak. Nak try tengok macam mana. Tadi ibu kata nak makan apa? Makan apa? Ibu kan tahu nak makan apa. Kena tengok menu dulu lah. Tengok apa? Pizza dengan nasi komok. Ibu tengok, kami nak jalan lah. Betul? Saya doa. Tak terang sikit ni pada? Oh. Macam kedai ni macam nak kena orang. Macam ni? Kau tahu kan saya meninggal kambing kan? Ini nasi komok. Ini menu baru. Oh, kalau macam mak saya nak pergi hari Senin tak ada. Kena buat hari. Ini? Tom yum couple. Oh, single tak ada. Maksudnya hari ni geng-geng tua lengking tak boleh makan lah. Okay, baik kau. Terima kasih. Terima kasih lah. Kat situ. Baca doa ni. Oh, ibu tak pernah ajak baca doa pun? Dah. Ni, apa selalunya lecikang ni. Dia orang tak bubuh tak apa dah? Gula merah. Lihat ni dia bubuh gula merah. Dia Memang suap. Kutu gen dano. Tengok. Mak aku dalam masa yang sama dia tunjuk kata dia tak suka menantu dia. Dia suka aku kan, menantu dia tak suka. Oh, kesana. Tengok ni, sebab menantu lah. Tidak bang. Tak sedap pak, tak sedap. Dia rasa pelik sikit. Dah lah pelik daripada chicken biasa lah. Tapi bagi dia suka macam ni. Aku bawa anak 2 orang. Mak seorang, bini seorang. Ni ada 3 orang perempuan. Dia bila dalam family ada banyak perempuan. Bayangkanlah satu perempuan, satu kandang. Bayangkan macam mana aku nak jaga 3 orang. Sedap tak? Sedap. Cik? Ya ada. Kak, tak masak? Kak, ni jujur lah, jujur. Tak masak ni macam Melayu lah. Melayu kita. Tapi sedap. Rasa semua benda. Bandung nak rasa apa? Rasa Bandung lah. Ben, Bandung nak rasa ajak jagung. Yang ni aku nak rasa kambing. Tengok macam biasalah, menarik lah. Biasalah presentation. Pesto kot. Jaga kambing kot. Jaga kambing lepas nak buah ke jaga? Tapi lembut kan? Dia tebal tak? Tapi dia lembut. Dia tak pedas tau. Nampak macam sambal dia tak pedas. Pedas? Boleh dapat. Ni aduh, mak aku tak makan kambing. Dia nego kami tak makan kambing. Anak dia jaga kambing pun dia tak makan kambing. Tapi dia boleh masak kambing. Hak ni boleh lawan kambing blue tau. Dah tunggu. Okey. Set ni. Ada saya dekat punya orang. Macam sebunuh. Dia tak betul ya. Habis. Dia tak suka tekuk. Dia tak ni. Macam okey. Pizza. Pizza Hut. Dah. Kalah Pizza Hut. Kena kat dia. Anak-anak susah nak buat tapi Pizza Hut tak boleh. Dia main tapi betul, pizza ni sedap. Memang sedap pizza ni. Sebab mak dia makan banyak, mak aku order banyak. Lembu ke kambing? Masa buat lembu ni. Mana ada orang buat lembu ni? Lembu stick. Kalau lembu boleh tumpang. Stick dah stick. Stick pula tu. Stick berbapak apa pula tu. Sedap oh. Nak makan lah. Yang buat ni kelayak elok 2-3 kali ya. Ben, sayang ni lambat makan memang sedap. Yang ni tak tahu. Lambat tak makan dia. Apa tengok nasi komok. Icin lah. Ni bukan nasi ni. Ni nasi kain. Nasi komok hilang. Gua abang dia pun. Kalau dia pun nak main makan ni, nak main kat mana? Ni siapa-siapa nak main makan apa? Apa nama tempat ni? Pestol. Pesto ke pisto? Ayam pisto. Ayam pesto ke apa pun tak tahulah. Lepas apa tu main. Pakai-pakai main makan tadi. Semua sedap. Terutama nasi komok ni sedap. Oh, dia gelak tu pula ni. Gelak bila bapak dia dulu. Kan, dia nak anak dia mengaji pandai tapi dia macam pesto pun silap. Pesto ke pisto? P-E-S. Tengok ni.
P-E-S-T-O-T, Pisto. Pesto ke pistol? Tanya. Pesto ke pistol? Pesto. Oh, pesto. Kena sebut Oh, pesto. maksudnya salah tadi. Maksudnya dia nak abang kata ibu tak kerti baca. Bro, dia nak abang kata ibu tak kerti baca. Oh, ada. Okey. Dia siapa nak main? Makan dekat Pesto. Pesto Sungai Petani. Dia punya tak nak bagi ni Ayam komok. ada paling tempoh apa dah? Paling simple ayam komok. Ayam komok ah. Ayam komok. Ayam komok sedap. Ayam komok paling tempoh tapi semua makanan dia berasa. Betul. Kalau tak berasa apa macam cikgu. Tak bagi garanti macam tu lah sampai tahap tu lah. Dia pada chef ke kau buat ni? Tak, dia pun masak guna kaki ke. Ni kalau pizza. Semua berasa, semua okey lah. Oh, tu lelaki masak sedap tu. Perempuan masak tak sedap. Aku baru nak kata macam tu. Dia tak tahu kita yang sedap daripada apa, kan? Ibu dia masak tak sedap tapi ayat tangan dah sedap. Dia main masak jenis kadang-kadang ni kadang-kadang ni bawang dia ceng tu lah. Tak sedap Abang juga. makan Pesto, hari Rabu dia tutup, dia 4 petang sampai 9 malam. Hari Rabu tutup. Pesto Sungai Petani dekat ni yang pemain Kuala Manjaya apa ni dekat Dekat Simat. Simat je tu. Simat mai, pakai mai sedap. Memang sedap, semua sedap. Tapi kan kalau ayah nak kahwin dua boleh kan semua tu. Boleh. No hanya ayah nikah dua pun. Yang mana tahu boleh. Yang mana tahu.